nyamuk tempat tu. Pelepasan diva comel. Tempat tu. Pelan-pelan sayang. Iya. Pagi-pagi okey, kita dah sampai pukul 11. 1 jam aja. Ramai. I ni lupa Dr. Insyirah. Mana sayang? Pelan-pelan. Duk asyal-asyal makan. Tengok rupa tu. Oh, dia jalan terikut-ikut lagi tu. Duduk situ kejap ya sayang. Lihat-lihat. Lihat dulu tenangkan fikiran kita berjalan tadi. Kat sejam. Nenek dah tutup dah tempat laluan dia. Mami. Nenek dah tutup dah tempat laluan. Tak maulah sayang. Sempit sangat. Nanti nenek buat tempat Mami. Tengok tu. Tak puas hati. Jom sayang, meh. Nanti kita nak makan wet food. Jom. Okey, jom. Dia tengok yang itu. Shut. Tutup. Pelan-pelan sayang. Amboi. Assalamualaikum. Mami dah balik. Apalah selipar tu kat situ. Mami tunggu dulu Mami sit dulu. Berjemur dulu matahari sayang. Dia terus buka sendiri tu. Apa je. Siap nak susu dah tu. Derasnya sayang. Dah timbus. Timbus lagi. Pandai. Bukan sayang? Okey. Alright. Makan. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ni sayang. Tengah hari kita makan tu. Wet food dengan COQ10. Okey. Lihat ya sayang. Pelapik tu dekat bawah tu nak ambil.